kita bawa lah 35 sebab dah lama sangat sadai. Alang-alang kita dah clearkan kereta ni, kita akan renovate tempat bawah ni jadi lagi cantik. Jadi kalau korang dah ready, kalau korang pernah tengok, kali ni lain daripada yang lain. 1, 2, 3. Sekarang kita berada dekat Motomaniac HQ, home ground Motomaniac, home ground aku, home ground budak-budak aku, home ground kita orang nak simpan kereta, home ground kita orang nak buat kereta, tempat kita orang keluarkan konten, basically rumah kita orang, rumah kedua daripada tahun 2022 sampailah tahun 2025 ni. Inilah tempat yang mana kita buat commit, kita buat drift meet, kita panggil Larry Chen datang, kita panggil Semit datang, Jun Hardcore Tokyo, Clay Wong pun datang. Apa-apa pun, all thanks to Abang Ali kita from Retro Havoc kerana membawa diorang untuk datang ke Motomaniac HQ. Tapi apa yang aku nak ceritakan sekarang, tempat ni, home ground kita orang ni, boleh dikatakan salah satu tempat yang paling unik dekat Malaysia. Sebab apa? Sebab dekat sini je, bila korang buat commit, bila kita buat drift meet, tak ada siapa kacau. Kau nak bising, kau bising. Cuma kau jangan nak bising banyak kali. Kau bising banyak kali, memang kau tatak kepala kau. Sebab apa? Dekat sini adalah kawasan industri, luas. Kita ada kita punya cabin, kita ada Academy Bateriku, kita ada big garage. So usually kita akan park kereta-kereta kita dekat Academy dan juga big garage untuk showcase kan, display kan kereta-kereta, lagi-lagi kereta-kereta invitation yang kita invite daripada jauh untuk datang ke commit. Macam baru-baru ni ada MDM punya commit, and most of the time kita memang akan buat commit dan juga apa-apa mini-mini event semua dekat Motomaniac HQ. Sebab apa? Sebab complete, perfect kan, kita boleh simpan kereta, bawa keluar dalam seminit dah sampai dah kat situ. Tapi yang selalu aku tunjukkan kat korang dekat dalam konten ni sebelah sana. Aku tak pernah sangat tunjuk kat belah sini. Pernah lah ada few videos kalau korang tengok, tapi dekat belah sini apa yang ada sebenarnya and apa yang ada dekat atas. Kau tunjuk atas, Rol? Nampak atas tingkap-tingkap tu? Inilah dia tempat kita orang buat konten, tempat kita orang keluarkan video-video yang baik-baik, yang mantap-mantap kat Motomaniac, tempat kita orang brainstorm idea macam mana nak dapatkan merchandise yang terbaik untuk korang semua pakai. Jadi hari ni nampak, hari ni kita bawa lah 35 sebab dah lama sangat sadai. So kita bawa jalan-jalan hari ni. Tapi ini bukan konten dia. Konten dia adalah kat dalam. Minta maaf sini tak habis kemas lagi, tak habis buat lagi. Jadi aku just nak bagi tahu Motomaniac HQ ni kita ada unit kat belah sini, unit belah sana yang tak siap lagi, yang aku akan cerita plan nanti. Tapi sini aku nak bawa korang masuk. Jom kita pergi to the first station dulu. Jadi sekarang ni tengah musim banjir. Jadi semalam kita orang clearkan kereta-kereta, barang-barang yang penting semua kita orang clearkan, bawa keluar park jauh-jauh. Sebab apa? Sebab pada tahun 2021 pernah terjadinya black history dekat kawasan ni, TTDI Jaya, yang mana banjir melepasi paras kepala dekat sini. Jadi Alhamdulillah time tu nasib baik kita tak ada park apa-apa kereta. Tapi sekarang kita dah dalam fasa berjaga-jaga. Sebab apa? Kat belakang ni ada tadahan banjir. Andai kata hujan lebat sangat, melimpah, habis mat, goodbye, gone forever. So tinggallah kereta Hakim yang dia tengah pasang sikit-sikit barang untuk cepat keluarkan kereta ni. Jadi itulah SOP yang kita nak kena follow bila anda kata hujan yang lebat tak berhenti-berhenti. Dekat Seri Muda dah banjir teruk, Puncak Alam dah banjir teruk, semua tempat dah banjir teruk. Jadi kawasan ni kita berjaga-jagalah. Okey, aku rasa ada yang pernah datang dekat sini, ada yang tak pernah datang. Tapi kat sinilah kita simpan bumper-bumper yang lama kita pernah pakai. Bumper R32 original, bumper DC5, bumper belakang Satria Barabi, bumper Sefiro, Evo, EG. Ini bukan fosil ini hanyalah untuk display sahaja. Maybe ada owner yang nak ambil balik, tak tahu. Tapi dekat bawah ni sangat tidak kemas lagi. Sebab alang-alang kita dah clearkan kereta ni, kita akan renovate tempat bawah ni jadi lagi cantik. Kau tengok, ini adalah kawasan kita. Gelap sikit, tapi kau tengok, ini adalah barang-barang kereta daripada zaman Sefiro dulu. Kita simpan kat sini, engine spare, gearbox spare, intake spare, differential spare, macam-macam. Jadi kita akan sort outkan barang-barang ni semua nanti, and nak kemaskan balik, nak bagi lagi cantik tempat ni, lagi best bila orang datang masuk tengok tempat ni. Okay, belakang ni adalah Flow SI. Flow SI ni tempat acik. Kalau korang kena acik, dia buat spoiler, dia buat diffuser, dia buat lip. Gelap sikit kat sini. So ini adalah tempat Flow SI. Kalau korang nak datang untuk buat apa-apa splitter, lip, korang boleh datang kat Flow SI. Waste Gym Motomaniac HQ, confirm korang akan sampai. Okay, alright, settle. Banyak tayar yang dah tak boleh pakai. Kau tengok ni, hancur. Malam MDM keluar besi ini kita akan tukar nanti. So itulah dia kat bawah ni. Kat bawah ni nanti kita akan buat balik elok-elok, lagi cantik, lagi cun. Jadi jom kita naik atas. Aku bawa korang naik atas.
dekat office Motor Mini HQ, yang mana aku rasa ada yang pernah sampai, ada yang tak pernah sampai. Kita cat balik tangga, dinding ni semua kita buat balik. Nanti akan ada design-design lagi yang tak siap, tapi soon kita akan tunjuk. Okay, jom. Jadi kalau korang dah ready, kalau korang pernah tengok, kali ni lain daripada yang lain. 1, 2, 3. So, sinilah dia office Motor Mini HQ. Kalau kau tengok dalam video ni, rupa yang lama dia agak barai lah. Dia agak kebudak-budakan. Tapi sebab aku dah kahwin, jadi kita kena lebih matang. Kan, budak-budak aku pun banyak yang nak kahwin. Zaid, kahwin bila? Besok dah nak kahwin. Odi? Tahun depan. Takif? Lagi. Ni Kacu? Kahwin bila? Dah kahwin. Okey. Faiz? 2 tahun lagi. Jadi ramai yang dah nak kahwin ni, kita kena buat tempat ni jadi lagi cantik, lagi vibe kan. Bila bawa bini lepak sekali kan, baru best. Jadi ini dia dekat dalam bilik meeting lah kononnya. So ini adalah bilik yang mana sebenarnya aku duduk, tapi budak-budak lain semua akan duduk. Kalau aku akan explain nanti apa yang diorang buat, dekat mana diorang duduk semua. Dalam bilik ni kita ada simulator kita untuk kita main drift. Kita ada racking kita yang kita tunjuk barang-barang rare yang ada kat sini. Macam ini salah satu contoh, Nissan R34 Top Secret signed by Smoky Nagata. Nampak tak? Ini. Lepas tu kita ada juga Supra dia, signed by Smoky Nagata. Shout out to Yango, kawan baik kita. Dia yang hook us up. Kita ada kereta Bali. Ini one of berapa pieces lah. Ini pun ada, kita display kat sini. Kita ada kasut racing aku, steering Thrustmaster, steering racing yang kalau aku nak main track aku boleh tukar je kat sini. Dan juga diecast kita. So dalam ni kita buat konsep lebih kepada estetik minimalis punya style lah. Estetik apa nama dia aku lupa lah. Adalah nama style dia, pandai-pandai kau fikir. So dalam ni kita hang TV kita elok-elok dekat dinding. Kita buat racking baik-baik. Ini adalah helmet RWB X Raw Type Riot. Sangat rare. Aku ada 2 biji, satu kat sini, satu kat rumah. So ini yang aku selalu pakai main drift dengan Nissan R32 aku. Tapi sayang lah sebab helmet yang rare, so aku ada beli helmet lain untuk drift. Ini adalah diecast yang kita kumpulkan. Ada yang daripada kawan-kawan yang kita park juga kat sini. Kita ada PS untuk kalahkan siapa-siapa yang tak power FIFA. Setakat ni aku paling power. Semua budak-budak kalah dengan aku kan. Faris Azri pun datang kalah dengan aku. Killer Drift datang pun kalah dengan aku. Yang semua tak pandai main FIFA. Ush, kepala goyang abang. Goyang abang. Apa ni? Weh. Tolong, ni nampak bateri daripada saya. Abang buat apa bang? Tahu lah kenapa yang sangka sangat nak Memanglah saya nak bateri sebab apa? Sebab bateri Astra ada bagi percuma perlindungan kemalangan peribadi sehingga ada 7,000 tau. Ada nationwide warranty, ada sirim lagi untuk semua model. Bateri Astra, Bateri pilihan mekanik. Astra, bateri pilihan mekanik. Jadi dekat dalam ni kita ada seat yang ala-ala macam Joey. Kita tak mampu nak beli macam Joey. Joey mahal sangat, 4,000 lebih. So kita cari kat Shopee dapat 1,000 lebih pun okey. Boleh jadi sofa bed, boleh jadi conversation pit. Ini dia function dia. And kita tambahkan lighting yang baik kan. Ni ada downlight. Nampak kita punya art gallery lah ibarat dia kan. So kena dengan vibe dan estetik bilik ni. Dan kita ada seat Caterpillar kita. Yang paling best, ni speaker kita. Tapi aku tak nak tunjuk speaker. Ni. Ini adalah tayar F1 yang aku dapat daripada Ayrton Senna punya kereta tahun 1997 tak silap aku. So ni tayar dia, kurang je. Ni adalah tayar full slick yang aku jumpa kat bawah. Aku rasa salah satu kawan aku punya. Aku call, dia cakap ambil je, nanti transfer. So ini adalah seat yang kita buat. Seat pula. Table yang kita buat. 2 biji spray ala-ala macam F1 dan letak cermin kat atas. Nampaklah motorsport tu sikit dekat dalam bilik ni. Lagi satu aku nak tunjuk. Ini paling best. Ini adalah salah satu kerusi yang rare tau.
Engkau susah nak dapat tau kursi ni. Baru aku rasa 5-6 ribu. Tapi aku macam biasa dapat cari barang-barang yang murah. 500 je aku dapat mendalam ni. Siap boleh pusing lagi. Kalau contoh kau tengah meeting, lepas tu kau kena marah dengan aku. So kau boleh pusing. Pusing and kau boleh menangis kat sini. Tak tunjuk. Macam tu. So, ini adalah seat yang mana aku rasa salah satu art piece dekat dalam bilik ni kak. Untuk menambahkan lagi vibe dia. So aku main colour macam orange, maroon, hijau and dark and bright colours at the same time, so that this bright colours ni nampak lagi hidup. So kita ada tambah-tambah lagi lighting macam gini. Ini dapat kat IKEA je. And then kita ada pokok-pokok kita. Ini pokok betul hari-hari aku siram. Ini kat sana pokok betul. And macam biasa budak-budak muda macam gua mesti kena ada macam ni. So bila datang boleh ambil gambar, at the same time boleh nampak the whole view of the room itself. So aku highlightkan bilik ni sebab ramai visitor-visitor not just from Motomaniac tapi from Battery Cool juga datang, and bila dia orang datang tempat Motomaniac ni nampak macam budak-budak sikit kan. So kita buat balik so that bila orang datang tu dia lagi comfortable untuk talk, untuk discuss, dia lagi rasa vibe lah kan, rasa nampak mature lah. Jadi presentation dekat orang tu sangat penting. Jadi sebab itulah kita buat Motomaniac HQ macam gini. Jadi fridge ni kita buka, bagi air, orang nak minum ke apa, jangan letak makanan busuk shoot, sebab pernah jadi sebelum ni. Jadi dekat luar ni kita buat okey, seat ni aku buat untuk budak-budak ni kalau nak rehat, nak tidur, boleh. Tidur jangan lebih 30 minit je Zaid. So, tempat ni ada kapet, ada sofa. Contohlah bawa, aku nak jumpa dengan orang bawa bini kan. Bini boleh duduk luar, kita boleh discuss kat dalam. Macam gitu. Tapi usually macam tak. Kalau bini dia mesti nak, macam bini aku kan, dia mesti nak comfortable, so dia akan duduk dalam. Aku yang kena discuss kat luar. Macam mana? Okay, so kita tambah pula meja kat sini. Dulu tak ada meja Kita tambah meja kat sini untuk editors kita duduk. Kita tambah meja kita kat sini untuk kita punya designers duduk. Dan dekat dalam ni, kita tambah meja untuk video editor Nabil dan juga duduk kat dalam tu. Jadi, jap. Aku buka lampu lah bagi nampak sikit. Ini aku buat bilik store. Okay. Tengok kalau aku tutup, aku boleh lock. Budak-budak yang buat perangai, aku akan masukkan dalam ni, aku akan lock, aku akan tutup lampu. Dalam ni tak ada kipas. Lepas seminggu baru aku bagi keluar. So dekat dalam ni, kat dalam ni sebenarnya tempat untuk kita simpan barang-barang kamera, tapi still tak kemas. Cuma sekarang ni, since kita ada few more plans dekat unit yang lain, kita tengah settlekan baju-baju untuk next collection yang kita baru saja pack. And once kita punya tempat dekat sebelah nanti dah siap, baru kita akan pindahkan stok-stok baju ni apa semua dekat sebelah. Sekali juga dengan editor-editor. So sebenarnya editor-editor YouTube, termasuk yang pegang kamera ni sekarang, Mirul ni, dia akan duduk kat sebelah. Itu akan jadi home of editors. Dia orang akan duduk kat situ, lagi luas, lagi selesa. Sebab sekarang ni agak cram. Aku tunjuk Rul, 4 orang dalam ni. 4 orang, sempit. So sebenarnya kat sini dalam 2-3 orang je. So yang lain semua akan pindah ke sebelah. Sekali dengan MMR. Kalau korang tahu MMR, Motomaniac Riders, kita punya division yang terbaru yang kita masuk dekat dalam si motor. Tapi bukan aku, porter yang handle. Jadi itu adalah serba sedikit apa yang ada. Ni minta maaf yang ada tayar kat atas ni, tayar BBS ni, sebab semalam hujan. So kita bawa naik tayar-tayar, bawa barang berharga semua ni atas untuk diselamatkan dahulu. Jadi dekat dalam ni aku tak tunjuk sangat sebab tak kemas, tapi ini adalah studio. Jadi itulah more or less. Kita tambah ni. Kita tambah dinding ni. Kita tambah dinding ni untuk segregatekan tandas dengan diorang. Kalau tak nanti duduk sebelah tandas rasa busuk kan. Jadi ini adalah seat pula. Ini adalah pantry. Aku nak tunjuk kat korang. Tandas pun kita buat baik-baik. Tandas macam hotel, macam dekat Grand Hyatt Kuala Lumpur. Kau tengok shower, jamban, tile-tile ni apa semua kita buat balik. Sebab apa? Sebab sebelum ni tandas memang sway sikit dan banyak hantu duduk dalam ni. Jadi bila dah buat lawa-lawa ni, hantu tak suka. So itulah dia studio Motomaniac, home of Motomaniac HQ. Apa benda aku cakap ni? So itulah dia more or less update sedikit, serba sedikit tentang Motomaniac HQ. Sebenarnya kita ada banyak lagi tempat-tempat yang kita nak reno. Salah satu contohnya adalah kat bawah tadi yang aku tunjuk ke korang. Dekat sebelah kita akan letak editors akan duduk kat situ. Dekat belah bawah kita akan buat retail shop. Apakah itu retail shop? Pandai-pandai korang fikir. Once ada update aku roger korang. Jadi aku nak beritahu lagi sekali, tempat ni strictly not open to public. Sebab ini adalah office kita orang. Ini adalah tempat untuk kita bekerja. Jadi benda ni, tempat ni agak private. So kita tak bagi siapa-siapa saja untuk naik ke atas ni unless ada apa-apa business ideas, business ventures ataupun collaboration plans yang
dah difilterkan oleh tim, barulah boleh sampai ke atas ni. Jadi itu sahaja untuk video kali ni. Once ada update untuk tempat lain, aku akan roger kat korang. Thank you for supporting Motomaniac. Kalau nak beli merchandise, sila pergi ke www.motomaniac.easy.co ataupun kat TikTok shop kita orang motomaniac.co. Dapatkan merchandise yang paling hangat, paling terbaru daripada kita. Jangan lupa follow kita dekat all social media punya pages, IG, TikTok, FB, X, Thread, YouTube dan sebagainya. And kalau korang pengguna kereta, sila pakai bateri Astra, bateri pilihan mekanik. Sebab apa? Sebab bateri ni ada nationwide warranty assist, ada CDM certification untuk semua model kereta, dan ada juga perlindungan peribadi untuk korang semua yang pakai bateri Astra. Jadi bateri Astra ni je yang ada semua barang-barang tu. Bateri lain mana ada kat Malaysia? Memang tak ada, aku boleh jamin dengan korang. Warranty up to 18 bulan. Kalau anda kata sebelum 18 bulan ada mati, boleh claim one to one dengan warranty team daripada Astra. And kalau korang ada masalah kereta sadai tepi jalan, sila call batteriku.com, roadside assist partner korang yang paling trusted, yang paling berguna, yang paling akan tolong korang daripada A to Z. Aku sendiri pengguna batteriku, aku sendiri pengguna Astra, aku boleh jamin dengan korang memang terbaik. Jadi see you guys, Papa Roger. Assalamualaikum. Ciao.